Assalamualaikum cikgu, saya Arif Firdaus. Saya akan menunggu cikgu tentang latar belakang perjalanan kerjaya, pengaruh dan serta harapan cikgu. Boleh? Boleh. Jadi soalan saya yang pertama, boleh cikgu perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang latar belakang cikgu dalam bidang pendidikan? Ya, terima kasih saudara Arif Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Ismail bin Jafar, dilahirkan pada 2 hari bulan Mei 1965 di Felda Tek Mandak, Kulai. Saya mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sina Bahagia Felda Tek Mandak, dan seterusnya saya sambung ke tingkatan 1 hingga tingkatan 3 di SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Selepas saja SRP, saya melanjutkan perjalanan ke tingkatan 4 dan 5, tapi berpindah sekolah di SMK Sultan Ibrahim kerana pada waktu itu hanya SMK Sultan Ibrahim saja yang menawarkan subjek sains tulen. Okey, staf dia tak ada sains tulen, jadi hanya SSI saja. Dan selepas habis SPM pada tahun 1982, saya terus melanjutkan pelajaran di ITM Shah Alam. Okay, dulu dikenali dengan ITM Shah Alam, sekarang ialah Universiti Teknologi Marah. Okay, sehingga peringkat diploma dalam jurusan statistik. Kemudian habis saja diploma, saya tak terus sambung, saya berehat sekejap, saya berehat dulu. Kemudian saya bekerja sebagai guru sandaran di SMK Kelapa Sawit untuk beberapa tahun. Berapa lamakah cikgu berkhidmat sebagai seorang guru dan di sekolah mana yang cikgu pernah mengajar? Tempoh perkhidmatan saya sebagai guru yang sebenar-benarnya ialah lebih kurang hampir 29 tahun. Kalau dicampur dengan guru sandaran, dulu tu saya ada lebih kurang dalam 33 tahun. Okay, saya guru sandaran lama juga, ada 5 tahun lebih. Okay, antara sekolah yang saya pernah mengajar ialah di SMK, mula-mula saya posting ialah di SMK Sultan Alauddin Besar. Kemudian berpindah ke SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai, dan bertukar lagi ke sekolah SMK Senai, dan ditukarkan pula di SMK Kelapa Sawit. Kemudian pada tahun 2022 saya dipindahkan ke SMK Munshi Abdullah sebagai PK petang sehinggalah sekarang. Soalan seterusnya, apa yang mendorong cikgu untuk menjadi seorang pendidik? Sebenarnya tak ada siapa-siapa yang mendorong saya, tapi minat itu datang semasa saya bertugas sebagai guru sandaran selama 5 tahun lebih tu. Minat tu timbul sebab saya rasa seronok bila saya mengajar tu, murid-murid saya dapat sesuatu yang mereka perlukan, dan mereka rasa seronok apabila dalam peperiksaan, bila tengok kertas ujian, mereka lulus, ada yang dapat cemerlang, ada yang lulus biasa dan sebagainya, tapi mereka rasa seronok. Jadi di situ menimbulkan minat pada saya. Mengajar ni satu yang seronok. Apabila kita mengajar tu, murid kita berjaya, dan dari situlah terus saya menyimpan cita-cita satu hari nanti saya mungkin akan menjadi seorang guru yang tetap. Seterusnya, apakah kenangan paling manis sepanjang cikgu berkhidmat sebagai seorang guru? Okey, kenangan yang paling manis tu ada juga. Okey, tapi saatnya ialah apabila dalam peperiksaan, terutamanya macam PMR dan SPM, atau apabila murid-murid kita mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, dan mereka sangat gembira dan mengucapkan terima kasih kepada saya sebagai guru mereka, itu rasanya cukup puas pada diri saya. Okey, dan juga keseronokan dan kepuasannya apabila kita keluar dan kita berjalan di luar, ada tiba-tiba murid yang menegur kita. Cikgu Ismail kan? Ya, dia kata kan. Kenal tak saya? Dia sebagai guru, kita dah ramai murid kita, jadi kita tak macam lah kan. Dia dah besar. Jadi ni cikgu dulu mengajar saya di sekolah
kelapa sawit, di sekolah Sultan Alauddin dan sebagainya. Jadi saya rasa itu satu yang happy lah, sebab murid tu mengingati kita sebagai guru mereka, dan bagi saya itu tak boleh dilupakan lah. Okay, saya rasa itu kenangan paling mana lah bagi saya. Okay, sepanjang saya mengajar. Okay, seterusnya, apakah cabaran terbesar yang pernah cikgu hadapi dalam kerjaya ini dan bagaimana cikgu mengatasinya? Okay, sebenarnya cabaran waktu mengajar dan dalam sekolah ni bagi saya biasa dan semua cikgu akan menghadapinya. Tapi yang saya hadapilah apabila saya bertugas sebagai penanda kertas PMR sebagai ketua pasukan dan juga sebagai ketua pemeriksa. Okay, yang pertamanya ialah saya perlu pastikan kumpulan saya tu dapat menyiapkan dia punya penandaan tu ikut tempoh yang ditetapkan, tak boleh lari daripada tempoh masa. Jadi pada hari yang terakhir bila kita berkumpul, semuanya lengkap, siap. Okay. Tetapi pernah 2 kali perkara itu terjadi kepada saya, di mana yang pertamanya ialah pada hari terakhir kita berkumpul untuk masukkan markah, cross checking kertas calon dan sebagainya, ada guru yang tak dapat menyiapkan penandaan. Dan bukannya setakat 4-5 calon, lebih daripada 100 orang calon yang kertasnya masih belum bertanda, langsung tak ditanda. Sedangkan kita perlu hantar dan bungkus kertas itu pada hari itu juga. Jadi bagi saya itu satu cabaran lah, sebab macam mana nak siapkan dan kita nak buat cross checking dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat ialah saya meminta beberapa orang guru yang lebih berpengalaman untuk membantu menanda kertas tersebut. Dan guru yang sepatutnya menyiapkan tugasnya tu, saya minta dia menyemak kemasukan markah untuk pusat dia yang dia tanda. Itu saja. Yang lain ada 2-3 orang guru saya minta dia menyiapkan sebelum waktu tengah hari. Sebab lepas tu nak buat cross checking, masukkan markah dan sebagainya. Jadi itu cabarannya lah, itu cara saya. Kemudian yang keduanya, waktu menanda juga cabaran saya ialah apabila ada calon tu kertasnya tak ada. Kertasnya tak ada. Kita tengok dalam bungkusan skripnya tu, kertas calon tu tak ada. Tapi dalam senarai markah, dalam senarai borang markah apa semua, calon itu ada dan dalam tag itu dituliskan hadir. Tapi kertasnya tiada. Jadi pemeriksa penanda tu dia rasa macam cemas dan dia jumpa saya pun rasa apa nak buat, dan saya telefon ketua saya dan sebagainya. Rupanya ialah calon itu ialah cecil. Jadi bila calon cecil ni, dia punya kertas tu dibungkus lain dan tidak dibawa bersama. Dia akan ditanda di pusat. Jadi nanti markahnya kita akan masukkan, tapi markahnya itu akan diberi kepada oleh orang yang menanda di pusat tu. Jadi itu penyelesaian dia lah. Dan sebab itu kali pertama saya temu tu yang agak rasa macam tercabar lah, sebab kita takut benda ni melibatkan masa depan kan, murid-murid yang periksa. Jadi kalau benda tu hilang, kita bertanggungjawab lah. Itu je. Sebab dia kehadiran dia ada kan, borang makan dia ada, tapi skripnya yang nak tanda tu tak ada. Itu je. So saya rasa itulah antara cabaran yang saya hadapi lah. Bagaimana cikgu melihat perubahan dalam sistem pendidikan sejak mula khidmat hingga sekarang? Banyak sangat perubahan dia kan. Dulu kita ada berapa peperiksaan? 3 peperiksaan. Kita ada UPSR, kita ada PMR, kita ada SPM. Zaman saya dulu kita ada SRP, kita ada SPM dan kita ada UPSR juga lah, sama. Tapi sekarang kita cuma tinggal SPM. Okay? Dan bila ketiga-tiga peperiksaan tu tak ada, yang tinggal 1 je SPM. Jadi sebenarnya bagi saya lah sangat kesian pada pelajar-pelajar terutama yang di peringkat sekolah rendah. Sebab at least sekolah rendah patutnya ada satu peperiksaan khas. UPSR tu sepatutnya dikekalkan. Kalau PMR tak ada pun mungkin tak berapa fokus, tak berapa mengganggu sangatlah sebab dia ada SPM. Tapi untuk murid yang daripada sekolah rendah ke sekolah menengah patut ada satu peperiksaan khas supaya boleh menilai setakat mana pelajar tersebut mencapai dalam peperiksaan dalam 6 tahun dia belajar tu kan. Jadi mungkin macam sekolah asrama penuh, MRSM dan sebagainya, mereka juga mahukan
murid-murid diambil daripada sekolah rendah. Jadi bila ada peperiksaan yang khusus macam tu, jadi mereka boleh memilih calon yang terbaik kan. Tapi bila tak ada peperiksaan, jadi murid-murid kurang fokus pada pelajaran. Dan kita tengok sekarang ni pun yang ada peperiksaan setengah tahun kan, itu pun dipanggil apa? Ujian pertengahan semester akademik dengan ujian akhir semester akademik kan. Dan soalan-soalannya pun dibina oleh guru. Jadi dia punya keasahan dia dan sebagainya tu kurang tepat lah. Okey. Dan kemudian banyak juga perubahan dari segi dasar lah. Bila setiap kali bila Menteri Pendidikan bertukar, maka banyak dasar-dasar yang berubah. Okey, jadi ada dasar yang dibuat tu lebih mungkin bertambah baik, dan ada juga yang tak berapa membantulah di peringkat sekolah. Tapi dari segi dasar dan apa yang dibuat oleh kementerian itu, kita tak boleh nak komen sangat, sebab itu oleh di peringkat kementerian. Dan sebagai guru, kita hanya melaksanakan sajalah berdasarkan pada dasar yang telah dibuat, walaupun ada yang antaranya yang kita tak berapa setuju. Okay, sebab kurang membantu kemenjadian murid di keseluruhan. Okay. Soalan seterusnya, siapakah individu atau peristiwa yang paling memberi inspirasi kepada cikgu sepanjang menjadi pendidik? Sudah pasti kedua ibu bapa saya, okay, walaupun mereka dah meninggal, okay, dan isteri saya dan anak-anak lah bagi saya. Sebab itu memang sumber inspirasi, sebab mereka lah banyak yang membantu saya. Okay, isteri saya, dia juga seorang cikgu, tapi dia mengajar murid-murid kelas pendidikan khas. Jadi kelas pendidikan khas ni murid-murid yang lemah, yang kita panggil lembam kan. Jadi akal dia dari segi pencapaian dia memang sangat rendah. Jadi saya tengok isteri saya sangat tabah, sangat sabar, dan kalau kat rumah tu setiap hari sebelum ke sekolah dia akan menyediakan banyak bahan bantu mengajar. Kan ada fotostat, gunting, ambil daripada internet dan sebagainya, gambar-gambar dan apa-apa semua aktiviti, dan dia fotostat, tampal, dan dia sediakan, dibawa ke sekolah untuk murid-murid dia. Jadi saya rasa satu yang motivasi lah, sebab dia sangat tekun dengan kerja dia. Okay. Kemudian anak-anak saya pun, sebab niat saya lah bila saya mengajar anak murid tu, supaya guru-guru yang mengajar anak saya nanti, dia boleh mengajar anak saya itu dengan baik, sebagaimana saya mengajar anak murid saya dengan baik. Itu niat saya. Sebab kalau saya mengajar main-main, jadi nanti anak saya pun cikgu-cikgu mendapat cikgu-cikgu yang macam tu juga. Itu saya tak nak. Jadi sumber inspirasi saya tu ya keluarga saya lah, isteri dan anak saya. Seterusnya, ada tak bekas pelajar yang pernah membuat cikgu rasa bangga dengan pencapaian mereka? Ramai sangat. Ramai lah. Ada di antara mereka yang dah mencapai lebih baik daripada saya. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi arkitek, ada yang jadi pegawai kerajaan, okay? Dan yang cikgu pun ramai. Dan di sekolah Munshi Abdullah ni pun saya ada 2 orang bekas anak murid saya. Seorang Cikgu Adib, dah pindah ke PPD, dan yang tinggal Cikgu Alif Daniel. Itu pun anak murid saya dulu masa di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai. Cikgu Adib di SMK Sultan Alauddin. Dan saya bangga dengan mereka lah, sebab mereka punya komitmen yang tinggi, jadi guru yang baik dan mengajar dengan bersungguh-sungguh. Okay, dan ramai lagi lah di sekolah-sekolah lain pun. Di sekolah Senai saya jumpa anak murid saya. Di sekolah saya pernah mengajar di Sekolah Menengah Adila dulu pun, itu masa guru sandaran. Pernah juga dah jadi fikir petang sekarang di sekolah Menengah Kebangsaan Indapura 1. Okay, jadi dan ada juga yang saya jumpa masa saya di SMK Kelapa Sawit tu, anak murid saya tu jawatan dia tinggi. Masa mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di situ, tiba-tiba dia menegur saya, "Cikgu, rupanya anak murid saya," dan saya mengajar dia masa di Kelapa Sawit dulu lah, masa saya guru sandaran, lama dah. Dan dia pangkat dia memang dia engineer. Okay, engineer di syarikat mana dah, memang hebat. Dan ajak berbual apa semua, dan dia kata terima kasih banyak-banyak. Tu
yang saya rasa bangga lah kan. Sebab dia kata dulu saya ni sekolah agak malas dia kata, tapi cikgu banyak motivate saya, dia kata kan. Cikgu keras dengan saya, cikgu selalu bagi motivasi yang kuat, yang tinggi, dia kata kan. Cikgu selalu bagi semangat. Dia kata tu menyebabkan saya berubah, dia kata kan, sampai sekarang lah. Itulah, itu yang saya rasa sangat banggalah dengan apa yang saya buat. Dan saya rasa guru ni sebenarnya, pekerjaan guru ni adalah pekerjaan yang sangat mulia lah dalam Islam. Sebab kita mendidik manusia, kan. Jadi kalau manusia tu baik, jadi berguna dan sebagainya, pahalanya tu dapat berita. Seterusnya, apakah nilai atau prinsip utama yang cikgu ingin pelajar cikgu pegang dalam hidup mereka? Prinsip utama untuk para pelajar ialah yang pertama, kena amanah, jujur pada diri sendiri, tekun dan fokus. Fokus ni maksudnya ialah kita sentiasa memberi perhatian dalam kelas, dalam apa juga subjek yang cikgu ajar, fokus. Sebab tanpa fokus kita tak akan ke mana, kan, kita akan hilang. Macam benda tu di awang-awangan je. Okey, amanah dan jujur ni sebenarnya ialah sifat yang dalam Islam yang Allah dah nyatakan. Setiap manusia itu perlu amanah. Bila kita amanah, maka kita tak akan buat sesuatu yang di luar daripada norma yang luar biasa, kan. Dalam bila kita jujur, maknanya kita jujur tu bukan jujur pada orang saja, tapi kena jujur pada diri sendiri. Ramai yang tertipu bila dia ingat jujur tu maknanya pada orang je. Tidak. Jujur dengan diri kita. Diri kita ni kita nak jadi apa? Kita kena jujur dengan diri kita ni, kan. Sebab diri kita ni benda yang hidup, kan. Kita kena jujur, jangan tipu diri kita. Kan. Kita selalu tak apalah, tak payah belajar lah, main-main lah, apalah. Maknanya kita dah tak jujur pada diri kita. Sedangkan dalam hati kita, diri kita nak berjaya. Kita nak berjaya, kan, tapi kita tak nak usaha. Jadi kita dah tak jujur lah, kan. Kita dah tak jujur. Okay? Jadi sifat amanah, jujur ni sangat penting lah. Sebab dalam kehidupan, dua perkara ni, amanah, jujur, dan saya tambah lagi satu dengan fokus, yang akan membawa kita ke mercu kejayaan. Okay? Tak ada siapa yang boleh berjaya tanpa amanah. Tak ada siapa yang boleh berjaya tanpa kejujuran. Dan tak ada siapa yang boleh berjaya tanpa dia fokus dalam bidang yang dia ceburi, kan. Macam awak semua, kan, pelajar-pelajar dalam kelas, kalau awak cuba, kalau cikgu mengajar awak tak fokus, awak berangan je daripada pagi sampai balik, awak berangan. Apa yang awak dapat rasa je, kan. Awak tak dapat dan tak ingat apa-apa pun, kan. So itu untuk pelajar penting, fokus. Okay, fokus dan tekun. Okay. Soalan seterusnya, apakah perancangan cikgu selepas besar? Sebenarnya soalan ni soalan yang kerap ditanya apabila saya jumpa rakan-rakan guru dan juga rakan-rakan di luar, kan, kawan-kawan yang di luar yang dah pencen, kawan-kawan yang di taman, di kadang-kadang minum sarapan semua, kan. Tanya, bila lagi pencen cikgu main? Dia kata dah dekat dah, tinggal beberapa hari lagi apa semua, kan. So apa rancangan dia kata? Ada nak buat apa-apa tak? Itu pertanyaan yang mesti dia akan tanya. Apa rancangan selepas bersara? Sebenarnya itu memang soalan yang sinonim lah dengan semua orang yang akan bersara lah. Sejujurnya, buat masa sekarang ni belum ada apa-apa perancangan. Sebab benda ni kita tak boleh nak merancang sangat, sebab kadang-kadang tak jadi. Jadi buat masa sekarang ni, perancangan tu saya biar dulu. Ada, tapi mungkin belum saatnya lah untuk saya fokus. Dan sekarang ni saya nak bagi peluang pada diri saya untuk berehat, okay? Berehat dan relax, okay? Nak tenangkan fikiran. Sebab bila kita sepanjang kita mengajar ni, kita berada di sekolah tu, sebenarnya banyak perkara yang kita fikirkan, yang kita nak buat, kan. Jadi bila dapat macam ni, nak tenangkan fikiran supaya kita dapat melupakan sekejap masalah-masalah yang kita hadapi, supaya kita nak, sebab kita bila bersara ni kita lain, sebab kita dah biasa bangun pagi, kan, mandi, pergi sekolah, mengajar, balik dan sebagainya, kan. Tapi bila dah pencen ni, dia dah bersara ni, dia punya tu dah lain, dia punya tune tu dah lain, dah berubah. Bangun pagi, duduk rumah aja, sampai ke petang, sampai ke malam. So benda tu nak kena apa kata orang, kita kena reshuffle balik, kan. Macam mana benda tu kita nak buat. Jadi
buat masa ni saya nak tenangkan fikiran. Mungkin makan angin tu mungkin ada dalam fikiran, tapi tunggu masa yang sesuai sebab isteri saya pun belum bersara. Dia bulan 10 nanti baru bersara. Lepas tu mungkin lah. Okey, jadi buat masa sekarang ni nak bagi rehat kepada dulu. Soalan seterusnya, apa nasihat cikgu kepada guru-guru muda yang baru berkhidmat? Sebenarnya kepada guru-guru muda, okey, saranan saya, nasihat saya ialah fokus kepada tugas sebagai guru yang diamanahkan pada kita untuk mengajar, mendidik anak-anak murid kita. Okey. Ingat, anak-anak murid kita itu adalah amanah yang diberikan oleh ibu bapa. Jadi kita mesti bersungguh-sungguh mendidik anak murid kita, berikan apa yang kita mampu. Sebab benda ini dia akan balik semula kepada kita bila kita sendiri ada anak. Kan? Nanti kalau anak kita tak berjaya, anak kita gagal, kita kena setting balik. Kita punya minda, kenapa anak kita tak boleh berjaya? Tengok balik apa yang kita buat. Sewaktu kita mengajar, sewaktu kita jadi guru, adakah kita betul-betul mengajar dengan ikhlas ataupun terpaksa? Sebab guru ni adalah pekerjaan yang paling mulia. Dia mengajar murid, dia mengajar manusia menjadi seorang manusia yang berjaya. Untuk menjadikan seorang manusia yang berjaya, manusia yang berdedikasi, manusia yang baik akhlaknya, kan? Sebab guru ni dia, kalau kita ingat Jerry itu kan, jasmani, emosi, kan, semua tu, itulah guru. Jadi kalau guru kita jadi guru, terutama guru muda ni yang baru mengajar setahun 2 tahun ni, kalau jadi guru hanya kerana nak gaji, jadi tak ada kesungguhan dan sebagainya, nasihat saya baik begitu. Carilah pekerjaan lain yang sesuai. Sebab kalau jadi cikgu ni memang cikgu dia letih. Kita bekerja bukannya 8 jam, 6 jam, 8 jam, tak. Kita bekerja 24 jam. Kita kerja, pergi sekolah, balik sekolah, kita buat kerja juga. Bawa balik kerja-kerja yang tertangguh. Dan benda itulah putaran kehidupan seorang guru yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita pergi kerja hanya nak relax-relax, kan, kerja sambil-sambil, nak cuti-cuti, ikut-ikut suka cuti dan sebagainya, saya rasa kita dah tersalah pilih bidang. Jadi guru muda kena fokus fikir apa yang dia nak buat, dan dia tahu apa yang dia nak buat, dia buatlah. Kalau tidak, macam saya kata tadi, pilihlah bidang lain yang lebih sesuai dengan dia. Okey, saya rasa itu cukup. Soalan terakhir, apakah harapan terakhir cikgu untuk sekolah, pelajar dan rakan sekerja sebelum meninggalkan dunia pendidikan? Saya fokus pada SMK Musyiatullah. Kalau saya lihat sepanjang saya mengajar di 5-6 buah sekolah, sekolah ni lah yang paling kecil yang saya jumpa. Bilangan muridnya lebih kurang 500 orang. Sekolah-sekolah yang saya pergi semua 1,500 ke atas. Kan, sekolah yang kecil. Dan bila kecil tu, fokus sepatutnya lebih baik, kan. Tetapi sekolah ni dari segi dia punya pembangunan, kan, kemudahan asalnya saya lihat jauh berbanding dengan sekolah-sekolah yang lain, kan. Seolah macam dia nak tirikan je, kan. Itu kalau boleh bunyi macam tu lah, kan. Tapi mungkin sebab keperluannya tu kurang, jadi tak berapa fokus lah pada sekolah ni. Tapi saya percaya SMK Musyiatullah ni, dulu masa saya bersekolah di SMK Staff, Musyi ni antara sekolah-sekolah yang baik, yang bagus, pencapaian yang baik dari segi sukan. Kalau sukan, saya ingat saya dalam bidang bola tampar, SMK Musyiatullah adalah yang terbaik daerah Pulau. Bawah 15, bawah 18. Kalau pergi pertandingan MSD, selalu jadi juara. Dan dewan yang sekarang ni, dulu asalnya ialah dewan terbuka. Itu semua terbuka, macam tak ada dinding lah, terbuka atas saja. Dan dia peringkat daerah selalu pertandingan bola tampar di sini. Dan saya pernah datang perhatikan, memang hebat-hebat, kan. Dari segi pendidikan pun dulu sekolah Musyiatullah ni didatangkan daripada murid-murid yang untuk
diorang panggil sekolah Munsyi ni sekolah aliran Inggeris. Sebab budak-budaknya datang daripada sekolah kebangsaan Inggeris 1 di Bukit Liki. Itu dulu sekolah rendah Bukit Liki tu disekolah sebagai sekolah Inggeris, sekolah Inggeris 1. Asalnya sekolah tu ialah semua penggunaannya dalam bahasa Inggeris, pengajaran dalam bahasa Inggeris lah. Beransur-ansur kurang-kurang, dan budak-budak daripada situ semua akan pergi ke sini. Jadi sekolah tu dari pencapaian hebatlah sekolah Munsyi ni. Tapi sekarang dalam masa kan dengan banyak perkara-perkara yang berlaku, jadi sekolah ni kurang, murid-muridnya pun didatangkan daripada tempat-tempat yang berada di pedalaman. Contohnya di taman-taman yang kebanyakan yang duduk di situ ialah keluarga-keluarga yang kurang berpendidikan tinggi, ibu bapanya dan juga anak-anak. Tapi sebenarnya benda tu bukanlah satu masalah. Okey, tapi perhatian itu penting. Dan sekolah Munsyi ni saya percaya boleh bangkit untuk menjadi antara sekolah yang terbaiklah di daerah Kulai jika guru-gurunya bersungguh-sungguh, fokus dan bersungguh-sungguh mendidik murid-murid di sini. Okey. Dan untuk pelajar-pelajar sekolah Munsyi, okey, nasihat saya kepada pelajar-pelajar Munsyi, tunjukkan yang anda adalah pelajar yang cemerlang, yang boleh berjaya. Sebab kita ni manusia diberikan akal satu, otak satu, okey, mata dua, ada hidung, ada mulut yang sama. Okey, jadi tak ada perbezaan. Yang membezakan ialah antara kita rajin, kita berusaha bersungguh-sungguh, atau kita malas. Itu je. Jadi kalau semua pelajar-pelajar sekolah Munsyi ni ada keinginan untuk berjaya, insya-Allah satu hari nanti sekolah Munsyi ni boleh cemerlang balik seperti dahulu. Okey. Dan akhir sekali ialah untuk rakan-rakan sekerja. Okey. Jadi nasihat saya kepada rakan sekerja, terutama yang dah umur atas daripada 40-an, okey, jagalah kesihatan. Penting. Sebagai guru ni kita aktif. Jadi kesihatan sangat penting. Sebab bila kesihatan kita dalam kondisi yang tak berapa elok, jadi kita punya tumpuan untuk mengajar akan terganggu. Itu kadang-kadang umur kita 45, 46 kita dah sakit-sakit kan. Selalu terpaksa ambil MC dan sebagainya. Jadi itu memberi kesan pada pihak sekolah dan pada rakan-rakan yang lain. Jadi kalau rasa sakit dan apa semua, buatlah check up untuk diri kita, check up yang penuh, tengok apa penyakit kita dan apanya, dan kita cuba baiki diri kita. Okey, supaya bila kita berada pada kondisi yang baik, kita akan rasa macam semangat untuk datang sekolah dan mengajar, dan kita dapat menyampaikan pengajaran kita kepada murid-murid kita dengan lebih fokus, lebih baik, dan seterusnya murid kita boleh dapat kesan lebih cemerlang. Okey. Jadi sebab kita kena ingatlah, okey, kerjaan guru ni lah dia ibarat lilin. Guru ni lah ibarat lilin yang membakar diri. Okey, jadi setiap pengorbanan yang kita buat, insya-Allah akan mendapat pembalasan yang baik daripada Allah. Okey, jadi kalau kita berniat baik, kita beri yang terbaik, insya-Allah Allah akan beri juga yang terbaik untuk kita. Bukan saja kepada kita, tapi juga kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Okey, dan rezeki kita yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi lebih berkat, dan insya-Allah hidup kita pun lebih sempurna dan lebih baik daripada sebelumnya. Okey, sebab rezeki semua datang daripada Allah, dan kalau kita betul, maka betul lah apa yang kita dapat tu kan. Walaupun tak besar gajinya banding dengan pekerjaan yang lain, tapi cukup untuk kita menampung keluarga kita dan memberi sedikit kesenangan untuk anak-anak kita. Jadi akhir kata daripada saya ialah pada guru-guru dan juga pada sekolah, okay, sekolah Munsyi Abdullah ini seperti dia punya dia punya motor dia kan, kan? Sederak menempa juara, sepakat menempa juara. Jadi
kena sentiasa berganding bahu, okey, saling tolong-menolong dan berusaha bersungguh-sungguh. InsyaAllah sekolah Munshi ni dan murid-muridnya akan menjadi yang terbaik, antara yang terbaik di daerah Kelang. Okey, jadi harapan saya sebelum saya meninggalkan sekolah ni, okey, semua supaya guru-guru dan pelajar-pelajar semua dalam keadaan sihat, okey, selamat dunia akhirat. Allah berikan kesenangan, Allah berikan kegembiraan dan semoga semua mendapat manfaat, okey, di sini. Dan pada guru-guru semua saya mohon maaf, okey, atas salah dan silap saya jika ada. Yang termakan dan terminum tu harap dihalalkan. Dan kepada pelajar-pelajar semua, semoga anda menjadi murid yang cemerlang, okey. Dan maaf sebab saya tak dapat membantu lagi, mungkin dengan cara yang lain insya-Allah, okey. Tapi untuk mengajar dah tiba masanya untuk saya berhenti sebab 60 adalah persaraan yang wajib dan tak ada lagi nak sambung-sambung. Okey, semoga semuanya berjaya dan semoga insya-Allah ini boleh menjadi sekolah yang cemerlang. Insya-Allah. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Sekian, terima kasih.